Terima kasihlah sudi berkongsi. Komen ni baguslah. Saya rasa satu undangan ataupun perkongsian yang mungkin bagi impak kepada orang lain yang sedang ikhtiar dengan kanser. Ini adalah makhluk pasti dan pastinya yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Jom, Habib nak tunjuk buah tin, buah syurga, buah untuk kanser. Yang ini 1000 dalam satu manfaat kebaikan dalam satu jenis buah. Buah tin banyak sampai stok terbaru dekat Party Fruit sebab ramai orang nak. Okey, kali ini datang daripada negara Turki. Buah tin ni baru saya mendarat dekat Party Fruit pagi tadi. Stok dia masih banyak lagi, berkarton-karton dia sampai. Alhamdulillah. Datang kali ini daripada negara Turki dan portion dia kali ni banyak ya. Tengok macam ni. Antara breed variant buah tin yang terbaik di dunia. Serius, untuk kena cuba. Okay, jom saya nak rasalah buah tin ni. Subhanallah. Okay, jangan salah anggap ya. Kadang-kadang ada orang beranggapan buah tin ni makan untuk sedap. Tapi fokus buah tin ni adalah untuk khasiat dan kebaikannya. Jadi ada orang dia tak boleh terima rasa buah tin ni. Tapi ada orang cakap buah tin ni sedap. Pada saya, sedap dengan identiti tersendiri. Sedap ni. Tadi masak, yang ni agak kering sedikit. Buah tin Iraki. Bismillah. Sangat bagus ya makan buah tin ni. Sedap ya. Pada saya sedap. Pada saya suka. Jangan lupa datang dan dapatkan buah tin ni. Kalau ada ahli keluarga kita atau siapa yang sedang diuji dengan sakit-sakit kronik, datang dapatkan dan insya-Allah kita amalkan makan buah tin ni. Dengan asbab kebaikan daripada buah tin ni, Allah sembuhkan dan Allah angkat segala sakit-sakit kita.